Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai satu jurnal yang bertajuk Psikologi Qada dan Qadar oleh Khairun Nas Rajab dan Wan Muhammad Farid daripada UIN Suska Riau. Jadi objektif kajian ini ialah menjelaskan polemik teologi berkaitan Qada dan Qadar serta menganalisis pengaruh keyakinan terhadap kedua-duanya terhadap psikologi manusia, khususnya dalam menghadapi isu-isu kehidupan moden. Definisi qada dan qadar. Qada merupakan keputusan, ketentuan, penyelesaian dan kematian. Qadar ukuran kemampuan, pembahagian dan takdir. Secara terminologi, Al-Asy'ariyah berpendapat qada dan qadar merupakan ketentuan Allah terhadap sesuatu dengan kapasiti tertentu. Manakala Ibn Taymiyah berkata takdir yang telah ditulis 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi ulama berpendapat ada yang menamakan makna qada dan qadar, ada yang membezakannya, iaitu qada ketentuan global ataupun azali, manakala qadar merupakan perincian ketentuan tersebut. Seterusnya, polemik antara mazhab kalam. Pada pandangan Jabariyah, manusia dipaksa, majburun, tidak ada daya dan ikhtiar, segala perbuatan adalah ciptaan Allah semata-mata. Jadi dari segi psikologi, ia memberi kesan fatalis, statik dan pasrah, tiada motivasi untuk berusaha, menerima takdir baik atau buruk tanpa daya, berisiko kepada gangguan mental kerana hilang rasa tanggungjawab. Dari segi Qadariyah atau Mu'tazilah, manusia bebas berkehendak dan mencipta perbuatannya sendiri. Allah tidak campur tangan dalam perbuatan jahat manusia kerana keadilan Tuhan. Jadi dari segi psikologi, ia memberi kesan seperti akomodatif, proaktif, bertanggungjawab, mendorong usaha keras, motivasi tinggi dan kemampuan mencapai kesihatan mental melalui pemenuhan keperluan hidup, fisiologi, keselamatan, kasih sayang, harga diri dan aktualisasi. Dari segi Asy'ariyah, ia ialah jalan tengah. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, tetapi manusia melakukan kasbu ataupun usaha dan ikhtiar. Selepas berusaha, bertawakal kepada Allah. Jadi dari segi psikologi, ini seimbang, mampu mewujudkan motivasi sedar, usaha halal dan sederhana. Apabila gagal, tawakal meredakan emosi. Ia mudah diterima masyarakat termasuk Asia Tenggara dan menyumbang kepada kesihatan mental. Jadi antara hubungan dengan teori psikologi behavior oleh Watson, perilaku dipengaruhi rangsangan dan respon, motivasi primer, fisiologi mendorong tindakan. Ia selari dengan pandangan Mu'tazilah tentang peranan usaha manusia. Humanistik oleh Maslow, manusia bebas memenuhi keperluan hierarki, pencapaian keperluan membawa kesihatan mental. Mu'tazilah dan Maslow sama-sama menekankan kebebasan dan tanggungjawab individu. Logoterapi oleh Frankl, pencarian makna hidup sebagai motivator utama. Asy'ariyah mencapai makna hidup melalui iman kepada qada dan qadar serta tawakal. Ini kesimpulan daripada jurnal ini ialah qada dan qadar adalah rukun iman yang diimani semua mazhab walaupun dengan tafsiran yang berbeza. Polemik teologi sejak peristiwa tahkim Sayyidina Ali dan Muawiyah terus berlanjutan, tetapi perbezaan mazhab tidak signifikan terhadap perwujudan kesihatan mental. Keyakinan yang kukuh terhadap qada dan qadar dalam mana-mana mazhab sekalipun mampu mewujudkan ketenangan, ketenteraman dan kestabilan psikologi. Yang terakhir sekali, iman kepada qada dan qadar menjadi metodologi untuk mencapai kesihatan mental, membantu motivasi, memenuhi keperluan hidup secara seimbang. Jadi itu sahaja daripada jurnal Psikologi Qada dan Qadar. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.